Apa yang sedang berlaku di Malaysia mungkin tidak disedari ramai. Tiada gempita besar, tiada pengumuman dramatik setiap minggu, tiada provokasi politik yang berlebihan. Namun di sebalik ketenangan itu, Malaysia sedang bergerak secara senyap, bergerak dengan strategi, bergerak dengan perancangan jangka panjang. Dan menjelang 2026, negara-negara ASEAN mungkin akan terkejut, malah terpesona dengan apa yang Malaysia capai. Persoalannya sekarang, apakah langkah-langkah senyap dia ini? Dan kenapa 2006 menjadi tahun yang sangat penting? Mari kita bongkarkan. Selama bertahun-tahun, Malaysia sering dilihat sebagai pemain sederhana dalam rantau ASEAN. Stabil ya, berkembang ya, tetapi jarang mendominasi tajuk utama. Namun strategi baharu Malaysia bukan lagi tentang bersaing secara lantang. Ia tentang membina kekuatan dalaman. Fokus Malaysia kini jelas. Memperkukuh ekonomi domestik, memodernkan industri strategik, menarik pelaburan berkualiti tinggi, mengurangkan kebergantungan terhadap sektor tradisional. Perubahan ini mungkin tidak kelihatan dramatik hari ini, tetapi kesannya akan terasa dalam masa 2 hingga 3 tahun akan datang. 2026 bukan sekadar angka. Salah satu pergerakan senyap yang paling ketara ialah kemasukan pelaburan langsung asing, FDI. Malaysia bukan lagi sekadar pusat pembuatan kos rendah. Negara ini sedang mengubah imej kepada hub teknologi, semiconductor dan ekonomi digital. Syarikat-syarikat global mula melihat Malaysia sebagai alternatif stabil dalam rantaian bekalan global, destinasi mesra pelabur negara dengan infrastruktur matang. Dalam era ketidaktentuan geopolitik dunia, kestabilan menjadi aset paling berharga dan Malaysia memilikinya. Menjelang 2026, impaknya boleh menjadi besar. Lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi, pandai peningkatan ekspor teknologi, kenaikan nilai industri tempatan ASEAN. Mungkin terkejut melihat Malaysia melonjak tanpa banyak publicity. Malaysia kini memberi fokus besar kepada industri semiconductor, elektronik, lanjutan automasi dan AI. Tenaga boleh diperbaharui. Banyak negara bercakap tentang AI. Malaysia pula membina ekosistemnya secara perlahan. Pembangunan pusat data, kemudahan penyelidikan dan kerjasama dengan pemain teknologi global sedang berkembang. Apa yang menarik? Malaysia tidak terlalu bising mempromosikan setiap projek, tetapi asasnya sedang dibina. Dan apabila asas kukuh, pertumbuhan akan berlaku secara mendadak. Dunia kini bergerak ke arah tenaga hijau. Malaysia juga tidak ketinggalan. Pelaburan dalam tenaga solar, hidrogen dan grid pintar sedang meningkat. Negara-negara ASEAN lain turut berlumba dalam sektor ini. Namun Malaysia mempunyai kelebihan. Sumber semula jadi yang baik, infrastruktur tenaga sedia ada, kepakaran teknikal. Jika momentum ini berterusan, menjelang 2026, Malaysia boleh muncul sebagai antara peneraju tenaga boleh diperbaharui di rantau ini. Dan itu akan mengubah naratif sepenuhnya. Malaysia juga terkenal dengan pendekatan diplomasi yang seimbang. Dalam dunia yang semakin terbahagi antara kuasa besar, Malaysia memilih untuk berkawan dengan semua memihak pada kestabilan, mengutamakan kepentingan nasional. Pendekatan ini mungkin kelihatan biasa, tetapi dalam konteks geopolitik semasa, ia sangat strategik. Negara yang terlalu memihak mungkin terdedah kepada risiko. Malaysia memilih jalan tengah. Dan jalan tengah ini membuka lebih banyak pintu perdagangan dan kerjasama. Menjelang 2026, hubungan perdagangan intra-ASEAN dan global berpotensi melonjak. Satu lagi langkah senyap ialah pelaburan dalam infrastruktur, lebuh raya dan pengangkutan awam, pelabuhan dan lapangan terbang, rangkaian 5G dan digitalisasi perkhidmatan awam. Transformasi digital bukan sekadar slogan. Ia sedang dilaksanakan secara berperingkat. Perkhidmatan kerajaan semakin digital. Sektor perbankan semakin canggih. E-dagang semakin berkembang. Ekonomi digital Malaysia
berpotensi menjadi antara yang terbesar di ASEAN menjelang 2026. Dan apabila ekonomi digital berkembang, produktiviti meningkat. Tiada negara boleh maju tanpa bakat. Malaysia kini beri tumpuan kepada pendidikan teknikal dan vocational TVE, kemahiran digital kerjasama university industri. Ini mungkin tidak mendapat perhatian viral, tetapi inilah asas sebenar kemajuan jangka panjang. Jika graduan dan tenaga kerja tempatan mampu memenuhi keperluan industri teknologi tinggi, Malaysia tidak perlu terlalu bergantung kepada tenaga kerja asing berkemahiran tinggi. Kesan ini mungkin hanya benar-benar jelas menjelang cuti dan seterusnya. Dunia hari ini tidak stabil. Inflasi global, konflik geopolitik, gangguan rantaian bekalan. Namun Malaysia masih menunjukkan daya tahan ekonomi. Diversifikasi ekonomi membantu minyak dan gas, pembuatan perkhidmatan teknologi. Apabila satu sektor perlahan, sektor lain menyokong. Inilah kekuatan sebenar Malaysia. Dan kekuatan ini semakin matang. Kenapa 2026 menjadi fokus? Kerana dalam tempoh 2 hingga 3 tahun, projek pelaburan hari ini akan mula membuahkan hasil. Infrastruktur baharu akan siap, strategi tenaga hijau akan matang. Ekonomi digital akan mencapai skala lebih besar. 2026 mungkin menjadi titik perubahan. Tahun di mana ASEAN melihat Malaysia bukan sekadar pemain stabil, tetapi pemain strategik utama. Sudah tentu perjalanan ini bukan tanpa cabaran. Ketidaktentuan politik domestik, persaingan serantau yang sengit, tekanan ekonomi global, keperluan reformasi berterusan. Tetapi yang membezakan negara berjaya dan negara biasa ialah keupayaan menyesuaikan diri. Dan Malaysia dia menunjukkan tanda-tanda itu. Malaysia mungkin tidak menjerit tentang kejayaannya, tidak memukul gendang setiap hari. Tetapi negara ini sedang membina sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang kukuh, sesuatu yang strategik, sesuatu yang berpotensi mengubah keseimbangan ekonomi ASEAN. Menjelang 2000, ASEAN mungkin akan terkejut dan mungkin juga terpesona. Persoalannya sekarang, adakah kita sendiri menyedari apa yang sedang dibina? Jika anda percaya Malaysia sedang menuju kebangkitan baharu, tekan like sekarang. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah 2026 benar-benar akan menjadi tahun kejutan Malaysia? Dan jangan lupa subscribe bagi untuk lebih banyak analisis geopolitik dan ekonomi Asia Tenggara yang mendalam. Malaysia mungkin bergerak senyap, tetapi dunia sedang memerhati. Jika anda mahu, saya boleh tambahkan data statistik sebenar untuk lebih credibility. Tukarkan skrip ini kepada versi dokumentari dengan narator serius, atau buatkan versi lebih dramatik dengan elemen cinematic. And AMP Sound Effect Q. Beritahu saya gaya channel anda.